What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Veruto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Arc Elbaf dalam One Piece sekarang memang sedang bergerak dengan sangat laju dan Ichiro Oda nampaknya semakin menghampiri kemuncak kepada peperangan besar yang sedang berlangsung. Selepas beberapa jilid berjaya diterbitkan, sekarang sampai pula giliran volume 115 yang dijadualkan keluar secara rasmi di Jepun pada 3 Julai 2026. Pada 20 Jun 2026, Oda sendiri mendedahkan cover page bagi volume 115 dan seperti biasa, reka bentuk cover page tersebut terus menjadi topik hangat dalam kalangan peminat One Piece di seluruh dunia. Apa yang paling menarik perhatian ramai adalah 3 watak utama yang menghiasi muka depan jilid tersebut. Kalau selama ni peminat cukup sinonim dengan monster trio Straw Hat yang terdiri daripada Luffy, Zoro dan Sanji, kali ini Oda seolah-olah mahu mengetengahkan satu trio baharu yang jauh lebih menggerunkan. Trio tersebut adalah Monkey D. Luffy, Prince of Elbaf Loki serta haiwan peliharaan kesayangan Loki yang dikenali sebagai Raknir. Yes, walaupun kedengaran agak pelik pada mulanya, namun berdasarkan perkembangan cerita semasa, Luffy, Loki dan Raknir kini dianggap sebagai trio paling kuat dalam dunia One Piece. Ketiga-tiga mereka sedang berdepan dengan ancaman terbesar dalam siri ini, iaitu kerajaan dunia yang dipimpin sendiri oleh Saint Nerona Imo. Pada muka depan volume 115, Oda menggambarkan dengan jelas hubungan dan keserasian antara 3 karakter ini. Luffy sebagai Yonko dan protagonis utama siri ini sememangnya sudah tak perlu lagi diperkenalkan lagi. Sementara itu Loki pula dikenali sebagai Prince of Elbaf yang mempunyai kuasa luar biasa sehingga dikatakan berpotensi memusnahkan dunia. Bersamanya sentiasa ada Raknir, seekor tupai ais yang sangat setia dan sentiasa berada di sisi tuannya. Menurut artikel tersebut, gabungan ketiga-tiga watak ini telah melahirkan trio terkuat dalam keseluruhan siri One Piece pada masa sekarang. Malah mereka dikatakan sudah mengatasi monster trio asal yang terdiri daripada Luffy, Zoro dan Sanji. Walaupun Zoro dan Sanji masih merupakan dua sayap Raja Lanun, kekuatan mereka ketika ini dikatakan masih belum cukup untuk menandingi tahap kuasa Loki dan juga Raknir. Malah artikel tersebut mendakwa bahawa Loki seorang diri sudah cukup untuk menewaskan kedua-dua Zoro dan Sanji dengan mudah. Disebabkan itu, monster trio tradisional dikatakan sudah tidak lagi berada di puncak apabila dibandingkan dengan trio baharu ini. Bukan itu sahaja, kuasa gabungan Luffy, Loki dan Raknir juga dikatakan mampu menghancurkan 3 Admiral Marine dengan mudah kerana kekuatan mereka berada pada tahap yang sangat luar biasa. Dalam chapter 1152, Luffy sendiri pernah mengajak Loki menyertai kru topi jerami. Ketika itu Luffy berkata kepada Hajruddin bahawa jika Loki menjadi ahli krunya, maka tiada siapa boleh membantah sekiranya dia membebaskan putera tersebut. Apa yang menjadikan trio ini begitu istimewa sebenarnya adalah keserasian mereka ketika bertarung. Dalam chapter 1175 yang diterbitkan pada 2 Mac 2026, ketiga-tiga mereka diperlihatkan bertarung bersama dengan kerjasama yang sangat baik. Mereka bukan sahaja melengkapi antara satu sama lain, malah mampu meningkatkan kuasa masing-masing ketika bertempur. Kemudian dalam chapter 1176 pula, Luffy, Loki dan Raknir menggunakan kuasa Devil Fruit mereka secara serentak untuk menentang ancaman Holy Knights. Gabungan kuasa mereka berjaya memberi tekanan besar kepada pihak musuh dan membuktikan bahawa mereka sememangnya mempunyai keserasian yang luar biasa. Jaro sendiri pernah menjelaskan mengenai hubungan unik antara mereka dalam chapter 1174. Menurutnya, pada hari yang sangat jarang berlaku apabila kilat dan salji bertemu, seekor makhluk gergasi akan memenuhi langit dan pada ketika bunyi genderang pembebasan bergema, Dewa Matahari akan muncul. Ramai peminat percaya kata-kata Jarul ini merujuk kepada hubungan antara Luffy, Loki dan Raknir. Kemuncak kepada kekuatan trio ini dapat dilihat dalam chapter 1178. Pada ketika itu Nerona Imo sedang menguasai tubuh Gunko dan ketiga-tiga mereka bergabung untuk menghadapi ancaman tersebut. Dengan menggunakan kuasa masing-masing secara serentak, mereka berjaya menundukkan Holy Knight dan memperoleh kemenangan yang cukup besar. Dalam salah satu adegan, Loki meminta Luffy bergerak ke tepi sambil memanggil Raknir untuk melancarkan serangan yang dikenali sebagai Naval Ham. Luffy yang terkejut dengan teknik tersebut sempat bertanya sama ada itu merupakan serangan penamat milik Loki. Namun Loki hanya menjawab bahawa dia sendiri tidak pasti apa sebenarnya yang berlaku, tetapi cara itu lebih cepat untuk menghapuskan musuh. Muka depan volume 1115 sekali lagi memperlihatkan sinergi luar biasa antara mereka. Loki mempunyai kuasa naga petir Nidhogger menghasilkan kilat yang sangat kuat. Raknir pula menggunakan kuasa ais miliknya untuk meningkatkan lagi kekuatan petir tersebut dengan menghasilkan perlanggaran zarah-zarah ais.
menjelaskan mengenai perkara ini sebenarnya diberikan sendiri oleh Nero Naimu dalam chapter 1182. Imu mengakui bahawa hubungan antara Nidhogger dan Draupnir sememangnya sangat kuat sejak dahulu lagi. Kuasa petir yang dipertingkatkan oleh Loki dan Draupnir kemudiannya digunakan oleh Luffy untuk menyerang musuh. Inilah yang berlaku ketika pertarungan menentang Saint Somers, di mana gabungan kuasa Luffy dan Loki berjaya menghancurkan lawan mereka dengan begitu mudah. Sebab itulah Oda sekali lagi menonjolkan hubungan antara ketiga-tiga karakter ini pada cover page volume 1115, seolah-olah mahu menunjukkan bahawa mereka kini merupakan kuasa paling menakutkan dalam dunia One Piece. Walaupun begitu, monster trio asal iaitu Luffy, Zoro dan Sanji tidak boleh dilupakan begitu sahaja. Memang buat masa sekarang, Zoro dan Sanji agak ketinggalan berbanding kapten mereka. Namun artikel tersebut percaya bahawa kedua-duanya akhirnya akan berjaya mengejar tahap kekuatan Luffy. Dalam arc Elbaf, Zoro dan Sanji dijangka akan memperoleh kawalan penuh terhadap Hau Shokuhaki atau Supreme King Haki. Mereka bakal berdepan versi Somers dan Killingham yang diperkuatkan oleh kuasa Omen, dan pertarungan tersebut dijangka akan menjadi batu loncatan untuk mereka mencapai tahap yang lebih tinggi. Malah perkembangan kedua-dua sayap Raja Lanun ini tidak akan berhenti setakat Elbaf sahaja. Dalam arc yang akan datang, mereka dijangka akan terus berkembang sehingga akhirnya mampu berdiri setaraf dengan Monkey D. Luffy. Perkara ini sebenarnya telah dibayangkan melalui persamaan antara Lanun Roger dan Lanun Topi Jerami. Dalam chapter 1139 yang diterbitkan pada 10 Februari 2025, para gergasi Elbaf pernah menyatakan bahawa Goldie Roger, Silver's Relic dan Scopper Gaban semuanya berada pada tahap kekuatan yang sama. Walaupun mungkin terdapat sedikit perbezaan antara Roger dengan dua orang tangan kanannya, mereka tetap dianggap sebagai legenda yang berdiri dalam liga yang sama. Perkara yang sama dijangka akan berlaku kepada monster trio Straw Hat pada penghujung siri nanti. Apabila One Piece menghampiri penamatnya, Luffy, Zoro dan Sanji berkemungkinan besar akan menjadi trio paling kuat dalam keseluruhan sejarah dunia One Piece. Namun untuk mencapai tahap tersebut, Zoro dan Sanji masih memerlukan beberapa peningkatan kuasa lagi, khususnya penguasaan penuh terhadap Supreme King Haki. Buat masa sekarang, ketiga-tiga mereka akan terus bertarung dalam arc Elbaf untuk menjadi lebih kuat. Dan melihat kepada perkembangan semasa cerita, para peminat pastinya sudah tidak sabar untuk menyaksikan sejauh mana kekuatan sebenar monster trio Topi Jerami apabila siri One Piece akhirnya sampai ke penghujungnya nanti. So guys, what do you think berkenaan dengan video kali ini? Please leave your thought di ruangan komen di bawah. So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah tiada henti, kami setia mengikuti.